Master Shots. Sebelum penerbangan, perhatikan persekitaran anda dengan teliti dan pastikan anda memilih ruang terbuka yang tidak terhalang. Selepas berlepas, laraskan pesawat pada ketinggian dan kedudukan yang anda inginkan. Tekan ikon mod penggambaran di sebelah kanan paparan kamera. Pilih Master Shots. Selepas memilih subjek, pesawat akan memilih salah satu daripada 3 laluan penerbangan secara automatik berdasarkan jenis subjek dan jarak. Portrait, Proximity, Landscape. Menggunakan Master Shots. Apabila seseorang atau kenderaan muncul dalam bingkai, tekan paparan kamera tambah atau buat kotak di sekeliling subjek. Jika memilih objek sebagai subjek, hanya buat kotak di sekelilingnya. Tekan ikon anak panah ke bawah di bahagian bawah skrin untuk mengeluarkan menu. Tetapkan parameter yang sepadan berdasarkan persekitaran anda. Tekan mula untuk memulakan penggambaran. Keluar Master Shots. Semasa penggambaran, tekan ikon merah di sebelah kanan kamera view atau tekan butang jeda penerbangan pada alat kawalan jauh sekali. Pesawat akan keluar dari Master Shots serta-merta dan berlegar. Menggunakan editor. Apabila menggunakan alat kawalan jauh RCN3. Selepas penggambaran selesai, tekan butang main balik untuk pratonton rakaman. Tekan pilih template Master Shots. Lebih banyak template tersedia untuk penyuntingan kreatif.